Alhamdulillah syukur pada Allah SWT kita diberi kesihatan. Ada lagi orang panggil minat, ada minat lagi boleh mari ke masjid. Ini hidayah taufik Tuhan, ingat-ingat semualah. Setiap kali boleh kita mari menunaikan ibadah, ini adalah limpah kurnia kebaikan dari Tuhan pada kita yang patut-patut kita syukuri. Ini alhamdulillah. Sambung kuliah kita, siri kita nak mengenali Nabi Muhammad SAW. Tidak lain ni kita buat semata-mata nak ambil barakah kisah Nabi, nak tambah kasih pada Nabi, kerana nak menambah cinta pada Nabi SAW. Sebab yang kita patut cintai adalah Allah dan Rasulnya melebihi daripada semua lain. Setara mana kita kasih ke anak, kasih ke isteri, suami, kasih ke mak, kasih ke ayah, kasih ke siapa, harta benda, kasih ke kereta, kasih ke rumah. Kasih ni bagi dalam hati ni. Bagi kita rasa kita akan sedih kalau hilang. Bagi kita rasa sepatutnya kita akan teringat-ingat semua. Jadi yang patut kita kasihi dan cintai adalah Allah dan Rasulnya. Kadang-kadang orang mari timbul persoalan ada. Saya ada kata, saya lah kalau kita duduk dengan pasal Nabi saja, dia ada satu benda kita kena faham. Nabi kata, Allah kata, qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Itu jalan yang Allah sendiri ajar kepada kita. Dia ayatkan Nabi wahai Muhammad kata, okay, kalau kamu tu kasih kepada Allah, kita nak meraih kasih Tuhan, kita ni nak cinta Tuhan, dan kita pun ayat Tuhan, aku kasih pada. Tapi lagu mana? Fattabi'uni, Nabi kata. Tu cara dia. Tu cara dia, yuhibbukumullah, maka Allah akan kasih kepada kamu. Dan bila Allah kasih, dia buka satu pintu yang dipanggil pintu ma'rifat, yang mana kita mengenal Allah. Rupanya Allah kirim Nabi SAW hari ini untuk kita belajar cari Tuhan semula, dalam rupa syariat, dalam rupa hakikat serupa. Maka kita nak mendapat pemahaman, kena sengerti kepada Tuhan, maka kita kena timbul ke hati, kena paksa, kena belajar, kena kenal sungguh-sungguh siapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah di sebalik kenapa kita susung juga dia, kita ambil peluang sementara yang ada ini, paling tidak biar kita kena puas hati semati deh. Ni gak tahu penggo lain deh, kita biar tahu baik. Malah kalau ikut tajuk yang berpudar dengan hawa-hawa semalam, Ustaz Ikhwan cerita siapa di zaman kelahiran Nabi SAW membawa kepada budak lah, masa zaman budak tu di kampung Bani Sa'ad ni, lagu tulis pada dia dijaga, disusu oleh Halimatus Sa'adiyah. Nabi SAW dia jumpa semula dengan Halimatus Sa'adiyah, lepas tu dia jadi panggil Nabi, jadi Rasul. Dia mulia dia hafal. Sedih kalau kita tengok dia, orang kata siapa ni Rasulullah, apa orang kampung, ibuku mak susu dia buat sepatang kata. Tak ada semulia-mulia makhluk. Allah SWT. Kalau tengok kisah, kalau dengar kisah Nabi Halimatus Sa'adiyah kan, tersenyum sendiri. Awak tersenyum sendiri kalau baca kisah masa dia ke kampung Bani Sa'ad. Alhamdulillah tidak nak boleh cerita Ustaz Ikhwan semalam, tapi ayat kita pakat-pakat ingat. Berkat Nabi ni, orang lain tak boleh berlaku. Sebab dia kata apa? Tak boleh nyusu budak ni, tak ada apa. Anak orang lain di Mekah, orang ambil belakang berebut. Dia mari daripada kampung ulu-ulu lah, jauh-jauh daripada Kota Mekah. Maka pergi cari anak untuk nyusu. Dia tradisi zaman tu kan, dia tak nyusu sendiri, dia kau orang tak suruh duduk kampung macam-macam lah, budaya dia baik. Tak saya ambil Nabi Muhammad SAW, tak ada orang nak, tak ada pok, tak bayar guana, dia kata pok tak ada. Akhir dia tak ada arus lah, pergi dengan utaku dia pokok susah, dia susah. Tiba-tiba ambil jugalah. Tengok berkat. Tiba-tiba dia orang lain klik dulu, siapa dia dulu. Kampung dia pun jadi tumbuh, jadi menghijau baik. Siapa orang lagi nak colek Nabi Muhammad SAW, pusing Halimah. Siapa orang nak mari pergi daripada rumah nak berebut, nak ambil, sebab berkat budak ni. Dia boleh berobat dan sebagainya dengan Nabi tu hebu. Jadi zaman kanak-kanak.
Tu kata kita biar rasa dia bukan biasa-biasa. Dia tapi dia bukan biasa-biasa. Dia kekasih Tuhan. Dia rahmatan lil alamin. Setahu mana kita kata ya Allah cobanya anak aku, setahu mana kita kata ya Allah cerdiknya anak aku, ya Allah tak boleh banding, kena letak di hati. Nabi lagi istimewa. Nabi masa budak lagi kita kasih. Nabi masa remaja lagi kita kagum. Nabi kena kagum, kena kasih. Tu letak di hati. Nabi bukan lepas jadi Nabi semata-mata. Kena istimewa kau dia. Kuntu nabiyyan wa adam bainal ma'i wat turab. Aku ni Tuhan pakai jadi Nabi. Tu ada tahu mana dia kata. Dia kata mulia ni. Allah Rabbi. Ini kita sambung hari ni. Zaman lepas pada dia kanak-kanak, kita tengok kisahnya dia. Agak-agak biarlah dengar cerita lah dia. Kau tengok cerita lah, tengok ayat gambar. Kita tengok sambungnya kisah daripada zaman Nabi lepas menyusu, lepas pada dia umur budak, membawa kepada besar deh, membesar rapatlah cerita kau menikah dengan Sayyidatina Khadijah. Sayyidatina Khadijah tu Ustaz Mat Bukhari sambung oleh salah insya-Allah tak ada agak raya. Jadi cerita semalam buat tak cerita habis mana, tapi cerita mudahnya Nabi SAW ini ayahnya bapanya meninggal awal dalam perut. Jadi moknya pero deh, mok pero. Jika duduk dengan Halimah Sa'diyah gitu begini mari semula atas lepas bimbel takut orang buat khianat. Duduk lama ngamuk nak pergi ziarah lah keluarga di Madinah. Dia ada keluarga di Madinah. Moknya Nabi SAW Aminah. Dia kata ke comel, orangnya comel. Nah sahab. Moknya Nabi jaga tu saya pilih biasa-biasa. Ayahnya Nabi pun sepupu. Comel Aminah ni comel. Masa dia mengandung pun benda pelik-pelik berlaku. Malam-malam mimpi jumpa dengan malaikat dan sebagainya. Allah Rabbi. Yang dia kandung itu rahmatan lil alamin. Allah. Lepas tu pergi ke Madinah laki meninggal dalam perjalanan di kampungnya nama Abwa. Kita dengar tadi. Ramai kita tengok. Jadi lepas pada meninggalnya ibunya Aminah, Siti Aminah meninggal. Siti ni bahasa orang kita. Sayyidati, Sayyidi pendek jadi Sidi, Sayyidati pendek jadi Siti, Siti Nur Haliza, Siti Aminah. Semasa Nabi Muhammad SAW berumur 6 tahun, budak lagi, umur 6 tahun, ibunya pula meninggal. Dia bukan hidup muda, dia bukan duduk dalam gurimah, dia bukan duduk dengan mak kita ni ke ada kasih saya cukup. Dia duduk dalam keadaan susah daripada sekecil-kecil dia. Ibu meninggal umur 9 tahun. Malah anak kita cuba ya ada siapa ada anak umur 9 tahun lagi. Kecil lagi. Mak tak ada, pak tak ada dah, mak pula tak ada. Siapa jaga? Dipelihara oleh datuknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib yang pada ketika itu dia ketua penduduk Mekah. Abdul Muttalib ini nama dia muka lain. Macam ada kisah dia dulu-dululah. Dia tu pak saudara dia. Jadi nama pak saudara dia tu Muttalibnya okay, gelar dia tu budak Abdul Muttalib, dia anak darah. Jadi Abdul Muttalib nama dia bukan lain. Baik. Walaupun dia ketua penduduk Mekah. Kalau duduk kita bunyi cucu pemimpin. Tak apalah, mak mati, ayah mati, cucu Perdana Menteri contoh. Cucu ketua. Dia sesak. Abdul Muttalib ini hidupnya miskin. Kerana apa? Kerana dia dan kabilah dia ini diberi amanah untuk jadi melayani tetamu-tetamu Kaabah. Mekah ni dia ada satu benda pelik. Orang luar suku sakak mari daripada zaman Nabi Ibrahim lagi Allah perintah ke dia seru. Dia kata aku seru lagu mana manusia tu setara mana suara aku. Lah ni ada speka-speka dan ni boleh agak bubuh dalam apa pengumuman dalam TikTok. Tuhan kata aku tak suruh mu siapa, aku suruh mu seru. Apa? Tuhan kau ajar lagi. Usaha tu buatlah. Jadi tak jadi kerja Tuhan. Naik tu kat seru wahai manusia, mari belakang siapa dok dengar. Dok orang. Tapi tengok Tuhan buat. Pakak hari ni tak berhenti manusia di Mekah. Orang tak boleh tak pergi. Merindu-rindu. Ada nasyid ni puya-puya ni kalau qasidah ada ni rindu Madinah. Lagu budak qasidah ada nyanyi. Rindunya. Kita kena ada tanda niat nak pergi ziarah Nabi SAW di Madinah. Kena tanda niat. Hak gidah tanda niat nak pergi pula. Tak pergi lagi lebih-lebih lagi. Dalil-dalil khairat juga.
Dua tiga kali ni ulang. Ya Allah, sapakanlah aku. Ya Allah, bolehkanlah aku sapa biar boleh memberi salam kepada Nabi yang di kuburnya, pada sahabatnya yang dua orang tu. Begitu mau nak ayat kata merindui dia. Tengok dia kata seru je. Nanti aku urusnya untuk menyampaikan kepada umat manusia. Tengok siapa seruan Nabi Ibrahim. Jadi nak ayat kata orang tak berhenti gijak daripada zaman Nabi Allah Ibrahim. Talim nali rapat mari ke zaman Nabi SAW. Abdul Muttalib kijanya dihabiskan, hartanya dihabiskan memberi khidmat dan melayan tetamu Kaabah. Boleh bayarlah dia sibuk dengan, tapi tu orang Arab ni dia terkenal ikram duyuf, dia memuliakan tetamu. Wah kalau ni dia kenal, dia tak kenal, siapa cerita? Cikgu kita cerita. Dia tak kenal, dia kenal suku pasar, janji tetamu duduklah. Dia akan layan, beri makan, begitu gini tu perangai orang Arab. Bolehlah kalau kita nak tiru. Baik. Kemudian, daripada itu boleh dia katakan sejak kecil Nabi kita belajar kehidupan miskin. Maksudnya dia tidak kata duduk dalam mewah, duduk dalam keadaan rupa rumah comel. Ada anak Abdul Muttalib hak kaya-kaya ada. Tapi Abdul Muttalib sendiri dihabiskan harta dia untuk tetamu, untuk orang, untuk manfaat orang, dan Nabi dia belajar dari situ. Rupanya Nabi ni Allah pilih daripada budak lagi hidupnya miskin, susah, tidak kata mewah Ada ketika dia dah ada harta gitu begini, tapi kebanyakan hidupnya itu dalam keadaan susah. Dia nak ajar tidak jadi hubbud dunia. Belajar kehidupan fakir miskin dan belajar menjadi anak muda yang lasok lah. Kadang-kadang orang kalau senang sangat ni muang, kau tu boleh, kau ni boleh, apa saja boleh. Jadi Nabi ini duduk dalam keadaan serba kekurangan. Jadi dia benar-benar tahu lagu mana hidupnya seorang miskin. Tapi itu Nabi cukup empati dan cukup kenal, cukup kesian kalau dia tengok orang susah. Dia belajar daripada budak. Dan sentiasa Nabi ini menemani datuknya Abdul Muttalib dalam majlis-majlisnya. Heret cucu ni semacam. Pergi jumpa orang, pergi mesyuarat, pergi berjumpa kaum, pergi berkata-kata, pergi layan tetamu. Heret Nabi, heret cucu ni. Kasih ke cucu ni heret pergi mari-mari. Jadi banyak Nabi belajar cara berurusan dengan orang melalui datuknya Abdul Muttalib. Umur 9 tahun. 2 tahun duduk dengan tok. Baru umur 8 tahun. Tapi tengok, lasok, cerdik, matang budak bila kita expose dia kepada benda-benda yang begini. Tapi tu perangai Arab dia suruh ke kampung tu, dia suruh darat dia tu. Suruh budak tu jadi lasok. Duduk oleh bandar pahal sendirilah, pengaruh pun macam-macam. Duduk kampung lain sikit. Kita pun serupalah anak-anak kalau ada peluang ajar-ajar lasok. Carilah tempat hak jenis boleh. Ajar dia lasok. Mana-mana yang sesuai. Baik. Kemudian, umur 8 tahun, 2 tahun duduk dengan tok pula meninggal. Jadi bertubi-tubi orang panggil. Tak ada lama tu kasih tok. Tak serupa ayah tak ada, mak tak ada, tok sendiri boleh mak lagi, tok tak ada. Sudah. Nak duduk mana? Dia bukan sekadar kita dengar yatim piatu, jak budak dengan Nabi anak yatim piatu. Cuba bahaya lagu mana seksa hidup anak yatim piatu. Seksa. Matilah tok pula di umur 8 tahun. Siapa pula ambil jaga? Pak saudara ambil jaga. Nama pak saudaranya Abu Talib. Ini kita tahu tapi kita boleh pula lah. Namanya Abu Talib. Ayah kepada Sayyidina Ali. Ayah kepada Sayyidina Ja'far dan lain-lain lah. Dia ada satu anak tino yang menjadi cinta pertama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepupu dia lah, anaknya Abu Talib. Ummu Hani, Ummu Hani ni Nabi nak pergi Mekah, nak pergi Madinah hijrah tu Nabi lalu dulu kat rumah. Jadi tapi tidak jodoh lah ni. Allah takdirkan ceritanya lagu lain. Kata dia baik, sambung. Dia duduk rumah Abu Talib. Abu Talib ambil tugas ayah dia Abdul Muttalib jadi ketua. Jaga pula di Mekah Tapi serupa. Walaupun punya ketua tu amanah tugas aja. Ketua tu tugas. Harta tak ada. Lebih teruk dia miskin lagi pada Abdul Muttalib. Dalam anak ramah. Anak ramah lebih miskin lagi daripada Abdul Muttalib. Kena pegang anak-anak nak tambah sore lagi pula anak saudara. Jadi semua anak-anak ini bekerja membantu kerja-kerjanya si ayah Abu Talib.
termasuk Nabi kita Muhammad SAW bekerja walaupun umur baru 8 tahun dengan sepupu-sepupu dia membantu meringankan tanggungnya Abu Talib. Ada kerja di kisah gandum, ada kerja di ambil air, macam-macam lah dia nak memudahkan kerja. Dan Nabi ditugaskan ke ini nak ayat kata tu hati tak sedih saja. Nabi kita ditugaskan pergi pero kambing di padai pasir. Tugas dia umur baru 10 tahun, 11 tahun, pergi duduk di tengah-tengah padai pasir jauh daripada kota, duduk tengah kambing. Memelihara kambing. Dengan itu banyak masa Nabi kita ini duduk di jauh daripada keluarga. Sorry. Hamba ingat dulu penuh hamba dengar. Kita dengar macam tu tegamuk orang tua lagi ni kena kau nama Nabi kena dah. Apa ipam? Dia kata dia umur 9 tahun. Tuk dia suruh pergi tunggu dia. Ada basar dia dalam kebun. Orang dulu kali berhicu dia kali. Suruhlah cucu umur 9 tahun pergi duduk dalam hotel dalam kebun dia, duduk di basar dia. Berhari-hari tak kelik kata tak takut. Dalam hotel. Tahu dia kata masa tu tak ada berasa gapo. Tapi pah kelon jadi berani. Pah tua. Kalau dengar cerita pelik-pelik bahagia perah hati pula macam-macam dia sorang tu ayat kata jadi berani budak ni bila duduk dekat tu dia pengalaman daripada budak. Nabi kita ni Allah ajar daripada budak duduk sore di padang pasir berhari-hari luar daripada kesibukan kota Mekah. Kota Mekah ni sibuk dia kota perdagangan. Mu mari aku mari orang duk memang tempat sibuk lah kita kata serupa bandar yang sibuk dengan mall dan sebagainya, tapi tidaklah mall, tapi ayat kata sibuk orang luar duk pergi mari dia tidak mari nego. Kadang-kadang berhari-hari dan bermalam-malam. Bermalam-malam banyak malam 3-4 malam apa duduk di ada pasir. Baru klik rumah ayah sekali ambil bekal apa saudara. Klik pula. Itulah hidup di padang pasir jauh daripada kesibukan orang ramai. Ini juga adalah proses pendidikan. Tuhan nak didik Nabi dengan cara duduk jauh daripada orang. Dengan itu Nabi belajar mengasihi binatang-binatang ternak. Begitulah peribadi Nabi kita yang menjadikan dia mula hidup berdikari, hidup di atas hasil usahanya sendiri seawal-awal umur kecil lagi. Tempoh dia mengembala kambing ini agak lama. Daripada dia umur 8 tahun start duduk dengan Abu Talib sampai 21. Lama. 8 sampai 21 ni 13 tahun pero kambing. Malah ada hadis Nabi pernah disebutkan yang mafhumnya tidak ada Nabi melainkan semuanya pernah menggembala kambing. Siapa tangguh tu? Maksudnya bagi rare pego kambing. Itu kita biasa dengar orang-orang tu catch ni. Tak semua orang kita boleh pego kambing. Tak semua pun kita boleh pego kambing. Dia akan ada buah ke apa? Sekung rasi. Dia tu pero mampu. Ini pero nyakit teh. Tapi ada orang tertentu dia boleh pero kambing. Nak kata benda istimewa. Lebih itu hebat pada orang yang mudah boleh pero kambing. Kenapa rupanya kerja para nabi? Kerana apa? Kenapa ia kerja para nabi? Apakah kelebihannya? Ulama cuba cungkil kelebihannya. Ulama kata apa? Orang yang mengembala kambing dululah di padang pasir pok kita lah ni bala kambing. Pero kambing pun tak rumah dekat ngau dia. Dulu dia mengembala di padang pasir. Jauh daripada orang. Kalau tak boleh bayar, wak lolok tengok cerita Ahmad Alba. Piramdi jadi pero kambing nama Syawal. Pero kambing orang. Ni. Umar Muallim, dia duduk pada pasir. Orang yang mengembala kambing ini, ulama kata duduk sore sokmo-sokmo ini memberi masa untuk banyak berfikir. Memberi ruang untuk meneliti, melihat kebesaran Tuhan. Di langit, tengok matahari malam, tengok bulan, tengok bintang, tengok awan, tengok sekeliling, tengok bukit bukau. Ini memberi manusia ruang untuk berfikir. Rupanya kita ni boleh ambil pelajaran sikit sebelum kita sambung cerita Nabi. Kena ada hidup ini ruang tafakur. Bapa para nabi diberi ruang untuk menyendiri kerana itu ruang tafakur. Ramai jadi mari mikir sebelum terima wahyu setengah nabi itu pego kambing sebelum terima wahyu sebelum dia dibangkit jadi nabi jadi rasul. Di ruang-ruang begini dia jadi istimewa. Yang menyebabkan dia mari memikir, kau duk sembuh berhala kali rupa berhala. Kau duk sembuh begini. Kau masyarakat dia buat begini. Dia boleh fikir. Kalau dia duduk sekali, duduk bergelumir dalam adat yang sama, budaya yang sama, dia tak ada mikir akhir sekali dia jadi apa? Orang buat belaka, pakai Allah. Dia jadi gitu.
Ini orang yang diberi ruang untuk bertambah baik, Allah asingkan dia. Ya kita, dalam kesibukan kita kena cari masa mengasihkan diri. Okay? Kita hikam kata mana? Ma naf'a min qalbin. Okay? Tidak ada yang lebih bermanfaat untuk hati manusia illa min uzlatin. Melainkan duduk menyendiri. Wa yadkhulu fiha min fikr. Dan bersama menyendiri itu dia kena berfikir, tafakur. Itu satu hikmah kenapa Allah jadikan para nabi termasuk Nabi kita Muhammad SAW ini tugasnya, kerjanya di masa remaja mengembala kambing. Dia tak sewi punuh. Dia nak suruh budak dia jadi cerdik dan berfikir. Banyak dapat dinilai. Boleh fikir pasal orang lagu mana, boleh fikir pasal Tuhan, boleh fikir macam mana. Akhirnya dirinya menjadi lebih baik. Baik. Kemudian pada masa yang sama, masa anak-anak dua urusan ini, Nabi Muhammad kita duduk pegang kambing di masa tu dia ada bangkit di Nabi lah, kita panggil Nabi juga deh. Duduk pegang kambing di pada pasir. Abu Talib ini orang nego. Jadi antara sumber pendapat dia juga, dia berniaga. Pergi rata-rata ke Syam ke mana lah, tubik pada Mekah, bawa barang dagangnya pergi jual. Dia cara dia dulu gitulah. Cari barang dagangnya sini pergi jual. Dan orang kita dulu. Dia beli kat Shopee dulu kan, dia ada pasar senar, dia ada pasar Selasa, ada orang hamba sore mula seminggu sekali pergi peheh. Macam orang peheh tak kerti jual, tapi dok dibawa barang seputar lori daripada Kesemah pergi pakau peheh kapur mana tahu. 2-3 hari duduk musim ke kawasan tu jual barang-barang bawai begitu gini kheput dan sebagainya. Itu lebih kurang konsep kita kata cara berdagang zaman Abu Talib, zaman Nabi mula. Jadi bawalah pergi menego. Satu hari masa umur Nabi kita 12 tahun. Umur 8 duduk dengan Abu Talib. Nama tu 4 tahun duduk. Dia kata 12 tahun ni boleh dah kali ajar-ajar nego. Mula-mula pegang kambing, ajar nego. Umur 12 dia nak pergi tubik berniaga ke Syam. Syam ni adalah kata. Alah ke Jordan, alah ke Syria tu Syam. Dia sejuk dah kata dia. Jadi Nabi Muhammad SAW minta nak turun darah dia Abu Talib bin nego. Akhirnya Abu Talib setuju membawa Nabi kita pergi nego sekali. Itulah kali pertama Nabi kita dapat mengembara jauh keluar daripada negeri Mekah. Dalam perjalanan, dia ada kisah menarik dalam perjalanan. Sebelum sampai ke Syam, sebelum sampai ke tempat nak nego, rombongan kabilah ni dia luah. Kafilah ni dia banyak, ada ramai, ada Abu Talib, ada orang lain bawa barang masing-masing. Dia satu rombongan. Dulu tak lagi jadah sore-sore nya ropok dia motong jalan. Dia payuh. Jadi kena geramah begitu. Jadi rombongan saat ni berhentilah berehat. Berhenti berehat tu, punya tempat berhenti itu ada satu gereja Kristian, Nasrani lah, gereja Nasrani. Dan kamu tak ingat nama tempat tu. Dia tak sebut sini. Ada nama. Jadi tempat itu ketua padri di gereja saat ni beragama Nasrani Kristian ni namanya Buhairah. Dia ada kisah menarik. Buhairah ini dia duduk perhati tengok rombongan ni, berhenti di luar sikit pada kawasan dia lah, luar pada pagar dia sikit. Dia pelik. Dia kata, apa rombongan ni daripada daripada jauh aku tengok diteduhi awan. Rombongan tu jalan tapi tak kena tali. Awak duk nahu sepanjang jalan sakat-sakat mata dia dan ngelik, siapalah berhenti. Ini istimewa. Dan kena ingat, dia ketua padri, maksud dia ahli kitab yang baca Injil. Dia bukan kelas-kelas tamada, dia kelas-kelas ada ilmu tentang kitab dia. Baik, jadi dia pun nak tahu cerita. Dia nak tahu gapo pelik ni, maka dia pun suruh awak dia ke, budak dia ke, pergi jemput rombongan saat ni, mari ke gereja dia, kita nak jamu makan. Taktik dia. So dia boyak ke budak-budak belakang, cadai makanan banyak-banyak, kita nak jamu seluruh rombongan, pesan semua kena mari, jangan tinggal sore pun. Dia nak tahu gapo, siapa yang ada dalam rombongan ni yang istimewa. Jangan tinggal sore. Tapi dalam lep-lep pesan tu, puak-puak rombongan ni kata gapo? Gi belakang, hak kena tinggal Nabi. Tak kena pergi belakang, hak kena tinggal Nabi. Sebab apa? Dia budak sekali, budak kan. Ya tinggal jelah. Lepas tu bila-bila tu dia jaga barang, takutnya terlepas hutang ke berapa, ada orang kawal. Apa kita budak juga begitulah. Kami yang berkata mula ayat habis ambo dia nak marah dengan ayat gini. Gi makan ngatik ke, gi makan mahorang kan. Orang lain duk makan dengan ada ayam, ada gulai kayak gitu gini deh. Orang tu apa? Ada nasi, ada kuah.
Jam nak dia. Lauk mana lauk? Budak makan lauk, makan kuah padai dia kata. Ya dah ni, budak mu jaga bagai padai lah tak payah makan dia. Jadi tak pergi Nabi ko rombok ko ke tempat makan sana. Jadi bila mari belaka, tanya si Buhairah. Dia di meja makan, dia tengok tak ada nampak pelik. Tak ada mari satu rasa yang istimewa di muka-muka yang ada ni. Dia kata, "Ya ko, ada belaka dah ni." Ada belaka dah. Jawab popok ni ada belakang dah. Tak ada ninggal sore abuk. Ya ke? Ke ada. Lepas tu sore kata, ada lah. Budak Allah. Budak kecil lagi kita jaga bagai. Atau kira budak tak budak panggil belakang. Kata dia si Buhairah. Maka dipanggil juga, dijemput juga. Saning Nabi kita Muhammad SAW. Mari Nabi kita. Masuk je pintu. Dia terasa selalu. Dia mari satu rasa di hati. Mari di hati. Budak ni dah. Budak ni tu pucuk budak ni dah. Ia jadi dinaungi awal seluruh rombongan. Dia pun panggil kecek dengan Nabi Muhammad SAW. Dia pun duduk buat tanya begitu begini. Nabi kita dia budak cekidik. Dia tak ada masalah kecek dengan tua. Apa dia? Maka antara taktik yang si Buhairah ni guna, sebab orang Arab pada waktu itu tak ada agama. Ada pun sepatutnya turun daripada milah Ibrahimiyah, tapi dia tinggal begitu je, dia sembah berhala. Allah itu dia percaya tapi dia sembah berhala. Dia percaya Tuhan itu ada tapi dia sembah berhala. Dia masih yakin ada berhala-berhala yang boleh tolong gitu begini macam-macam lah. Maka ada satu berhala yang masyhur di Mekah pada waktu itu yang duduk di sisi Kaabah, nama Latta wa Uzza. Kita ajar dengar dia Latta dan Uzza, berhala besar lah. Kalau tarik sejarah ke belakang lagi, dia ada cerita dulu yang dua orang lelaki perempuan dia berzina dekat wallah alah, tapi itu ayat katanya membawa ke situ. Jadi dibuatlah berhala besar nama Latta dan Uzza, dan orang Mekah kalau bersumpah, orang Arab Mekah kalau berkecek nak ayat sungguh demi Latta dan Uzza, dia kecek gitu. Kalau nak ayat benda tu tak berlawak, kalau kita wallah obat lillah tu buat itu. Dia wal Latta wal Uzza tu cara buat dia demi Latta demi Uzza, begini. Maka Buhairah ni pun nak cokek lah Nabi kita. Dia kata, aku nak tanya mu ni, demi Latta dan demi Uzza aku nak tanya mu. Dia kata, aku tanya sungguh ni, mau kena jawab dengan sungguh. Nabi jawab kan, dia kata, wahai pendeta, maaf banyak. Dia kata, kalau nak tanya aku, mu jangan tanya demi Latta demi Uzza. Sebab tak ada lah paling aku benci Latta dan Uzza. Tak tahu apa. Dia tidak Nabi lagi. Dia sendiri tak ada lagi agama turun. Tak ada. Tapi Tuhan jaga. Dia mari satu perasaan benci pada berhala. Tapi tu dia tak pernah sembah berhala. Walaupun dia kelilingi berhala. Dia tak pernah sembah. Di Kaabah tak ada 390 berhala. Keliling Kaabah. Dia kata, kalau kita duduk kita awah lah ni tu boleh bayar satu masa dulu. Penuh dengan berhala. Yang paling besar wah dia Latta dan Uzza. Jadi Nabi kata boleh nak tanya, tapi boleh tak? Jangan sebut nama Latta Uzza. Aku tak ada. Aku benci. Aku terlalu benci lebih. Tak adalah benda aku paling benci lebih daripada Latta dan Uzza. Sebab itu dia tidak pernah sujud apatah lagi sembah kepada berhala. Walaupun daripada kecil, walaupun kaumnya seluruh berbuat demikian. Akhirnya Buhairah kata, okey, tak apa. Kalau begitu aku tanyamu dengan nama Allah. Kamu kata dia tahu. Mereka tahu. Nabi kata tu, tanya dengan nama Allah. Maka tanyalah macam-macam Buhairah tanya itu ini yang kena dengan ilmu yang ada di dalam kitab dia, dan dia kata Nabi dalam hati tu dia mari dah Nabi ni kena belaka soalan tu tepat Nabi jawab ya belaka. Akhir sekali dia kata, aku nak tengok satu benda di tubuhmu. Umur 12 budak lagi. Boleh nak tengok? Boleh. Dia pun tengok di antara dua bahu Nabi ni ada satu macam tanda. Dipanggil Khatamun Nubuwah, ada cok tu buat tanda atas belakang Nabi. Sebagai tanda inilah penutup para Nabi. Ini cok nubuwah dipanggil khatam. Khatamun Nubuwah ni cok kenabian, cok kenabian. Cok moho kenabian gitu. Tu letak. Benda tak boleh reka lah apa tanda lahir gitu lagi benda ada. Dia tengok hak tu dan dia tahu dalam Injil dia sebut. Dia tahu dalam kitab dia sebut inilah tanda Nabi akhir zaman. Allahu Rabbi ya Karim. Supaya ada ustaz mana cerita dekat pasal ada apa lagi. Khadijah berjumpa juga dengan satu pendeta yang lain. Kita cerita ni dulu. Dia terkejut waktu tu dia kata ini Nabi akhir zaman. Dia tahu dah lah. Dia pun tanya Abu Talib, jadi guana kamu? Apa hubunganmu dengan ni? Abu Talib kata, anak aku.
Bukan. Nak ayat kata dia kenal Nabi Muhammad SAW. Siapa dia tahu? Budak ni Nabi akhir zaman ni pok mati awal. Ditulis dalam kitab dia. Nabi akhir zaman ini ayahnya mati masa mak mengandung ke dia. Ayah mati tu. Jadi bila kahwin dengan aku ni anak aku. Dok. Dia kata bukan. Sebab Allah cukup syarat belakang dah. Khutumun nubuah pun ada. Kalau ada pok lagi salah. Bukan ni. Betul kamu pok dia. Alah anak dara ke panak diri lah. Maka betul lah. Dia kata ini adalah anak saudaraku. Dari situ. Tak jadi pergi menego ke Syam. Dia besar ke Abu Talib mewakili anakmu. Mewakili anakmu Mekah. Sebab dia kata kalau ni jumpa ke Yahudi di Syam. Pokok Yahudi ni kayak tahu ni kan dia tunggu tulah. Dia tunggu tulah kemunculan Nabi akhir zaman. Dia duk baloh dengan pokok Arab ni Madinah. Dia duk baloh, dia duk perih, dia kata mu jagalah. Dia duk ugu pokok Arab. Jagalah puakmu, Nabi aku mari bani. Bolehnya puakmu. Dia duk tunggu tulah Nabi sebab dia ingat mari dia kalangan dia. Dia kata ni kalau Buhairah kata kalau tahu pokok Yahudi, cukup syarat, cukup tanda ini Nabi akhir zaman, Arab tidak Yahudinya bunuh dia. Baik muak klik anakmu ini, anak daramu ini ke Mekah. Tak jadi mereka. Klik semula, enggak bagai-bagai. Lah Abu Talib. Dia kata, dia kasih saya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah nak kata pemeliharaan Tuhan kepada nabinya. Allah jaga dia daripada sembah berhala. Allah jaga dia daripada angkara orang Yahudi. Allah jaga daripada budak. Allah jaga, Allah bagi pendidikan daripada awal. Kita kena belajar. Kita jangan banyak sangat menyalahkan hidup. Bapa hidup aku begini, bapa aku hidup begini, bapa aku ditentukan begini, bapa. Ini tak ada bapa. Nabi ditentukan dia akan piatu daripada kecil. Duduk dengan susah demi susah. Kena payah kami. Hidup dengan keadaan susah. Itu pelajaran. Kita pun kalau jumpa macam-macam pelajaran. Ada satu orang tak serupa dengan satu orang yang lain. Satu orang start kerja tu kat pahkau peceng kerja tu. Ada orang lain yang berbeza. Mata kerja kau tu pah beralih kerja kau ni. Pah kerja kau tu pagi ni. Tak serupa. Tak payah question, tak payah query, tak payah kata apa. Ini pelajaran. Sebagaimana Allah bagi pelajaran kepada Nabi. Tuhan jaga dia daripada sebuah berhala. Tuhan jaga daripada angkara Yahudi. Ini ada beberapa cerita sikit lagi tersebut. Nak kata Tuhan jaga Nabi ini daripada benda-benda dosa dan maksiat. Masa duduk pera kambing di padang pasir. Jadi dia dengar bukan dia ada saing-saing duk mari jalan kan biasalah ada saing-saing. Okey, saing tu pera kambing sebelah. Jadi duk buah-buah tu. Nah, tu biklah cerita ada pesta nyanyi-nyanyian di Mekah. Ada konsert ke guana lah dia. Expo ke guana. Sebagai orang muda terasa keliru juga. Mari juga berasa lagu mana? Saya kata suka. Mari ya. Sedap-sedap. Kambing aku gini. Aku gidas malam. Mugi malam ni. Kambing biar aku jaga. Saya pun pandai. Kambing mung biar aku jaga. Mugi malam ni. Dia pun ada orang sanggup tu. Gilah Nabi. Gilah tunggu. Siapa-siapa Tuhan buat jenera. Siapa-siapa majlis tu tak mula lagi kan. Tunggu jenera. Sedar-sedar Nabi kata pagi esok kabar-kabar tari panah. Tari panah tu berlaku cerah dia kata. Tak dengar menyanyi, tak dengar maksiat, tak dengar berapa. Tuhan jaga seawal-awal dia budak lagi belum jadi Nabi. Ini keistimewaan tu kata Nabi ni bukan biasa-biasa. Dia orang istimewa. Bukan sekali. Semalam terlepas saya dia kata malam esok pergi pula. Biar aku jaga. Malam esok gitu juga. Cenderung pula. Jadi soal padan dia kata. Kerja apa aku pergi tidur saja. Adik. Tak lagi dengar cerita orang buta. Tak lagi dengar orang dikir barat. Orang dia sungguh. Orang buta. Dikir barat. Dia buta ke dia pekak. Dia buta saja. Saya dia kata mu tunggu sini. Tunggu sini tak start lagi dia kata dia pun duduk cokok. Kau tak nampak mata tu. Ni cerita ayah hamba dia banyak pagi. Saya dia kata apa si buta ni kata. Mu jangan pergi jauh dia kata kalau mula dah kagai. Bila tak nak mula tu mu cueklah aku nak latih sorok dia. Jadi kat saya je pergi kelai tak ingat kau saya duduk tinggal cokok situ orang lain mari. Orang lain nak lalu cuek sorok lalu dia. Dia sorok apa? Orang nak lalu, tak mula lagi majlis ni. Nabi kita ini Allah larang, Allah elok. Serupa kisah Nabi Ibrahim. Tauriah Nabi Ibrahim dia. Bila orang sayang ajak pergi pesta. Tuhan cakap para Nabi dia. Bila orang ajak pergi pesta, nak lepas buana.
Dia lepas kata dia sakit. Ya aku sakit gitu begini ni. Sebenarnya dia tak segi, dia sakit hati lah dengan kemaksiatan. Tapi Nabi kita 2 kali Allah tidur ke dia supaya tak. Ini istimewa deh. Mahal lah. Ni lagi, apa lagi benda-benda yang penting di peringkat zaman Nabi muda sebelum pernikahan Sayyidatina Khadijah. Nabi ini sangat jaga adab dengan pak saudara dia dan sepupu-sepupu dia. Adabnya antara apa? Dia tak berebut makan dia. Anak lama miskin, makannya tak cukup. Nabi akan rela tak makan. Biar sepupu makan dulu. Biar sepupu-sepupu lain makan dulu. Kalau ada ujung-ujung, dia makan. Kalau tak ada, dia tidur dengan lapar. Lagu itulah semua. Tiap-tiap malam. Sehinggalah Abu Talib perasa, dia kata, budak ni kata sampai kalau tak makan, maka Abu Talib pun sipir siap-siap. Bila makan agak ambil sikit, okey Muhammad, ni bahagia memakan. Kalau tidak, dia rela. Dia jak budak lagi perang jenis ju. Lebih ke orang, tidak memetikkan diri sendiri. Lepas tu, ada 2 tajuk lagi. Ambo sebut sekali lalu deh. Dalam tajuk Ambo ini di pasar dipanggil perang. Dia ada satu perang di zaman Nabi yang pernah menyertai sebelum pada dia diutus jadi Nabi. Di kalangan Arab Jahiliyah. Dipanggil perang Fijar dengan ada satu peristiwa dipanggil perjanjian Al-Fudul. Ambo sebut sekali lalu ya. Perjanjian Al-Fijar ni lagu ni. Arab ni berhibaluh. Dia berhibaluh kecil pun dia baluh. Benda pucah kecil pun dia akan menjaga. Aku akan mari dengan kaum aku. Dia nak baluh. Kisah pucahnya nego je. Ada satu orang kisahnya orang Arab ni dia nak gini nego, nak hantar rombongan barang dia untuk gini agak. Okay. Ada satu orang jawab gini, kata mai kat aku. Mai kat aku biar aku pergi jual. Nama dia Al-Barrad. Dia ni tersohor sebagai orang yang macam something sikit. Maka ada seorang lagi dengar. Namanya Urwah kata kamu, dia nyanyi ke kawan tu. Dia kata, Allah, tergamuk untuk suruh kawan tu jual. Macam dia menyanyi. Gitu je pucahnya. Baloh. Klik hak tu, dia cerita ke kau. Mak ni klik cerita ke kau. Baloh. Perih. Jadi Quraisy pada waktu tu, dia join dengan kabilah mati. Baloh kena bunuh si Urwah tadi. Kecek Urwah tadi. Orang Arab. Kau punya bahasa. Jadi bunuh si Urwah mulut celak tadi kena bunuh. Jadi nak tuntut bela lah kaum dia. Maka kaum dia ini dijumpa dengan puak-puak Quraisy sokong dia. Jadi perang. Akhir sekali Nabi terlibat sama sebagai pelakon. Abu Talib pergi, sepupu-sepupu dia pergi, bapak saudara dia pergi. Dia terlibat dalam antara benda yang Nabi masa tidak kecil lagi. Antaranya adalah ditugaskan untuk mengumpul anak panah. Kecil tak kecil umur 20 dah, tapi kira muda lagi lah kan, orang tua. Terlibat jugalah. Sebab pengajaran yang ulama kata, jangan kata Nabi ini tahu ya. Nabi ini dia walaupun dia tahu, tapi dia bukan punca pergaduhan, dia tak minat pergaduhan. Sehingga ada satu peristiwa besar dipanggil perjanjian Al-Fudul. Bila lepas habis perayaan ni, orang Quraisy pakak, dia kata tak sudah lagu ni kata. Kita ni benda kadang-kadang salah kahwin ni. Dia adalah peristiwa pada waktu tu orang gini kau ni Mekah, orang Mekah ambil tak si bayar. Kena duduk tak si bayar. Dia waktu kaki ni pakai nak balah. Jadi dia pakak pokok dia dalam perjanjian Al-Fudul ini kita kena buat gini dia. Siapa saja yang dizalimi kita kena tolong. Sebelum tu dia banyak buah kira salah pokok aku. Jadi perjanjian ini dia pakak ketua-ketua Quraisy buat perjanjian di rumah Abdullah bin Jud'iyan At-Taimi. Jadi buat di rumah Abdullah inilah perjanjian ini. Setujulah berlaku kalau ada orang kena zalim dalam kota Mekah, walaupun dia siapa, walaupun dia orang luar, kita kena pakak tolong. Kisah ini lepas baginda Nabi SAW jadi Nabi pernah sebut kepada sahabat. Dia kata aku pernah saksikan perjanjian Al-Fudul ini dibuat di kalangan orang-orang Mekah. Dia kata, dan aku amat sukai, dia kata, perjanjian itu lebih daripada aku suka unta merah. Unta merah ni harta yang bernilai lah di kalangan orang Arab. Aku kalau ingat peristiwa tu aku suka benar. Apa nak ayat kata perangai dia suka membantu, membela orang yang dizalimi. Ini perangai Nabi walaupun perlu dibangkit jadi Nabi. Itulah ceritanya lebih kurang. Ada sikit lagi kalau dibenarkan, bersebut sikit pasal nak suruh sabit dengan cerita Khadijah. Ini cerita Nabi nego lepas pada besar sikit. Dia
hijau dengan Sayyidatina Khadijah. Khadijah minta dia pergi jual. Pergi jual, pergi berniaga, ditemani juga ke negeri Syam, ditemani oleh satu hamba Khadijah namanya Maisar. Jatuh deh, nama ke pelik. Apa ke tino kita main Nabi jatuh nama je Maisarah yo. Itu Maisarah sama lo ni tino, Maisarah tu hamba situ Khadijah, seorang jatuh. Sepanjang perjalanan ni Maisarah ni kagum dengan perangan Nabi. Pribadinya baik, layak orang baik, mesra, kasih sayang, lemah lembut. Sepanjang perjalanan dia jumpa benda yang pelik-pelik bersama Nabi SAW. Ada satu peristiwa, dia sapa ke gereja Buhairah tadi. Buhairah tu mati dah. Orang lain dah jadi ketua padrinya. Cukup menyedari, awal duk menaungi perjalanan kabilah tadi, rombongan saat ni. Dan dia tengok ada satu orang, tiba-tiba duduk berteduh di bawah pohon kayu. Orang lain duduk lain. Ada satu pohon kayu ni, Nabi pergi duduk pohon kayu tu. Dia pun pergi jumpa dengan Maisarah. Dia tanya siapa tu. Maisarah kata, tu budak kerja sekali dengan dia begini. Padri tu kata, bukan orang biasa tu. Sebab pokok ni dalam kitab dia kata tak ada orang lain yang akan bernaung di bawahnya melainkan seorang Nabi. Tengok tu buat. Tak rajin-rajin orang lagi duduk cokoh bawah pohon kayu tu. Kabar-kabar. Hari tu Nabi pergi duduk. Dan dapat tahu kepada padri saat ni, tak ada apa-apa lah. Dia kau yakin lah. Maka Maisarah tu pelik tapi terus ke perjalanan lah. Di ke Syam, banyak benda-benda yang dia tengok yang akhlaknya, dia baik dengan orang miskin dan sebagainya, menambah rasa kagum dia. Dautong nego berlipat kali ganda. Balik Mekah, royak cerita lah kata okey. Ni pucuk ni. Kita lah ketulah deh. Baik sangat kena orang pergi camping. Ni masuk pemilik dia orang lah, jaga-jaga. Jadi inilah. Jadi royak cerita ke Khadijah. Dengar Khadijah tu tak jatuh hati dah. Jauh lagi, nego, pandai, akhlak comel. Dia cerita pula begini Nabi dan sebagainya. Jadi tambah kasih, tambah tertarik pada pribadi, maka timbullah hasrat nak mempersuamikan Nabi kita Muhammad SAW. Begitu situ kisah nikahnya Nabi kita dengan Siti Khadijah dibawa oleh Ustaz Malaysia lah, insya-Allah. Setelah kita begitu situ agak-agak ada pelajaran, ada tambah kenal kita pada Nabi kita, boleh menambah kasih lagi insya-Allah. Yang baik itu daripada Allah SWT, tak kena minta maaf banyak-banyak aja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.